Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Selamat datang ke Tok Moda Channel. Okey. Pada hari ini tajuk kita ialah Perang Malhamah Kubra yang selalu dibicarakan oleh ulama-ulama, namun di dalam konteks Tok Moda MS agak sedikit berbeza dan menurut kepada pendapat Maha Guru Allahyarham Maha Guru Tok sendiri Jadi ramai orang duk sangka dan ramai juga ulama-ulama yang mungkin duk sangka ataupun mungkin cuba untuk melengahkan umat Islam, Allahu alam apakah tujuan mereka, sering berkata tak lama lagi Dajjal akan muncul, tak lama lagi Imam Mahdi akan muncul. Dan benda ni bukan baru. Benda ni daripada tahun bapak-bapak kita, umur dia orang 20-an, 24, 25 lagi benda ni kerap diperkatakan. Jadi sekarang kita sendiri, iaitu anak-anak mereka pun sekarang ni dah umur 40 tahun lebih, masih lagi kita mendengar benda ni. Jadi Tok Moda sejak tahun bila tahu lama lah, zaman-zaman Tok Moda duk aktif Facebook, buat video kat Facebook, di blog apa semua, Tok Moda selalu bercakap sejak dulu kita bukan lagi di era perang Dajjal Imam Mahdi, kita bukan lagi di zaman itu, bukan di zaman menunggu nak datangnya Dajjal, nak datangnya Mahdi. Zaman Dajjal ialah zaman Kesultanan Melayu. Itu zaman dia. Zaman ejen-ejen dia, anak-anak buah dia menjajah dunia, menjajah Nusantara. Belanda menjajah Indonesia, British menjajah tanah Melayu. Ibarat macam ada pakatan, hang pi buat kerja tahun tu, aku buat kerja tahun ni. Dan depa ni buat kerja ni dah berapa ratus tahun yang lepas. Kita hari ni baru kita nak bercakap. Contohnya salah satu ialah The Lost Tribe. Katanya The Lost Tribe ni, katanya orang Yahudi ni baru nak cari siapakah keturunan Nabi Ibrahim yang hilang dulu, kan? Sebenarnya kita sudah ketinggalan ratusan tahun. Okey, kenapa Tok cakap macam tu? Kerana mereka dah lama pun jumpa kita dan mereka pun sudah lama menyusun kita dan merubah kita. Hampa tengok muka kita yang katanya orang Melayu, muka macam Cina pun ada, muka macam orang Hawaii pun ada, muka macam orang Siam pun ada, muka macam Arab pun ada, muka macam Pakistan ada, muka macam Cinian pun ada dan macam-macam. Orang Cina dengan India saja yang mampu mempertahankan ciri-ciri di wajah mereka. Faham tak? Jadi kita ini sudah pun diubah oleh mereka. Tak ada istilah depa tengah cari The Lost Tribe. Dan kenapa depa nak cari The Lost Tribe tu? Tak ada istilah tu nah. Depa sudah pun jumpa dan depa sudah pun merosakkan keturunan kita. Tok tahu ramai yang tak boleh terima kenyataan ini. Baik, bagi mereka yang tidak boleh menerima kenyataan ini, kajilah balik ciri-ciri asal orang Melayu. Cirinya lagu mana? Baik, kita berbalik kepada peperangan
di Iraq. Dikatakan bahawa satu masa Iran ini akan, Farsi ini akan hancur. Sudah pasti kehancuran dia tu kerana kedegilannya. Okey. Baik, persoalan dia, siapakah yang akan menghancurkan Parsi? Jadi sekarang ni di dalam Al-Quran tidak diceritakan siapakah sebenarnya ciri-ciri Ya'juj wal Ma'juj. Okey, ini apa yang diceritakan oleh Tok Guru Tok Muda kepada Tok Muda, dan Tok Muda sampaikan. Dulu Tok Muda sampaikan, orang kata Tok Muda ni ilmu sesat. Orang kata Tok Muda ni tak betul. Tetapi pada hari ini, ulama-ulama dunia sendiri berkata bahawa kita sudah berada di era Ya'juj wal Ma'juj. Ui, hampa tak terkejut ke? Hampa tak terkejut ke? Kerana selepas Ya'juj wal Ma'juj, era apa? Era terbitnya matahari daripada barat, dan pada ketika itu tertutupnya pintu taubat. Jadi selama ni, sejak daripada last tahun lepas, ustaz-ustaz di Indonesia, ustaz-ustaz di Arab Saudi, ustaz-ustaz di Malaysia dan sebagainya selalu berkata kita sedang nak memasuki era Dajjal, kita nak memasuki era kebangkitan Imam Mahdi. Kalau Tok cakap, okey, mereka ini, minta maaf cakap mereka ini sengaja melengah-lengahkan orang Islam, hampa percaya tak? Mungkin akan ada yang katalah, oh tak baik kata ulama macam tu macam ni. Tapi percaya tak bila Tok kata, ada ulama yang sebetul-betul ulama, tetapi mereka ni tidak boleh bercakap sangat di publik, atau lesen mereka ni ditarik. Yang kedua, ada ulama tapi sebenarnya ular di dalam semak. Kalau bahasa di belah utara ni, ulama tu, ulama yang macam ni dipanggil, kita tak sebut lah. Kan, dia jadi mencarut pula. Kita tak mau sebut benda tu. Jadi tiba-tiba duk tunggu-tunggu Dajjal, duk tunggu-tunggu Ya'juj wal Ma'juj, tiba-tiba rupanya kita ni duk tunggu terbitnya matahari daripada barat. Mampui. Kan? Mampui. Sebab di media-media selalu orang tanya, nanti lu ni masuk Iran ni. Nak tengok sikit je. Teguran untuk diri sendiri sebenarnya. Kan? Bukan untuk orang, untuk diri sendiri. Selalu kita tanya-tanya, tengok dalam komen-komen di media-media sosial kan. Komen-komen, oi bila Mahdi tu nak muncul? Oi, apa tanda-tanda dia? Orang-orang yang bertanya ni sebenarnya para orang yang masih buat dosa. Kerana sebenarnya tak perlu pun hampa nak tanya bila Dajjal nak keluar, bila Imam Mahdi nak keluar. Yang hampa tahu ialah beramal soleh seperti biasa. Orang yang beramal soleh, dia takkan tanya soalan ni. Sebab dia dah tahu, dia dah belajar. Faham? Kalau orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang soleh, dia tidak tanya soalan ni. Apa tanda-tanda dia? Adakah Dajjal dah keluar? Dia tanya orang pandai-pandai, dah keluar ke belum? Cuba ulama tu kata dah keluar, bersaksi dengan apa? Bukti-bukti semua. Confirm esok ada kat masjid 5 waktu. Sebelum ni tak pun. Hak tu sebenarnya. Tu nak tegur sikit. Kan? Bukan untuk orang lain, diri sendirilah. Okey. Jadi Ya'juj, kita kenal dulu Ya'juj Ma'juj ni. Ya'juj makhluk yang boleh melangkah benua. Ya'juj wal Ma'juj bukan satu makhluk bukan satu makhluk, dia dua makhluk. Dia dua makhluk. Ya'juj gergasi yang boleh melangkah benua. Apa benda ni? Kita tak mau berpantun-pantun.
Selagi orang kata raksasa dan Ultraman tak ada. So macam mana kita nak lawan raksasa ni? So kita bagi tahu terang. Ya'jud makhluk yang sangat besar yang boleh melangkah bunuh. Itu maksudnya adalah Amerika dan juga Britain. Yang kedua, Ma'jud. Di dalam sebuah hadis, Nabi berkata, Ma'jud ini bermata sepet, berkulit putih kemerahan dan ada ciri-ciri lain. Dekat tu pun kita tahu dah siapa. Ada pula ulama, satu ulama daripada Indonesia dan satu ulama dari Malaysia. Tak tahulah. Mungkin mereka ni dibayar lah kot. Kalau tak nak bercakap buat apa benda lagu ni, bukan ada faedah. Bukan dibayar pun untuk mempertahankan. Dia kata apa? Takkanlah Cina tu Ya'jud wal Ma'jud. Takkanlah Cina. Cina ni banyak memberikan faedah kepada dunia. Banyak mengeluarkan barang-barang yang murah-murah untuk manusia guna. Abang oi, dengar sini. Wahai pak-pak ustaz yang baru nak start. Dunia bukan berkisar siapa baik. Dunia ni bukan berkisar siapa yang memberi sumbangan kepada masyarakat dunia. Dunia ni berkaitan siapa yang patuh. Bukan siapa yang baik. Kalau nak kira siapa yang baik, orang bukan Islam lagi baik daripada orang Islam. Orang bukan Islam lagi banyak menderma daripada orang Islam. Orang bukan Islam lagi banyak membuka rumah-rumah anak yatim, badan-badan charity daripada orang Islam. Dunia bukan mengenai siapa yang baik, tapi siapa yang patuh kepada suruhan Allah. Itu. Pak ustaz-ustaz yang baru nak start. Sebab tu Nabi pesan. Nabi kata berhati-hati di akhir zaman, jangan kamu menilai seseorang itu melalui pakaiannya. Kerana iman itu di dalam hati, bukan pada pakaian, bukan pada jubah serban. Jubah serban tu sunnah. Bukan bererti dia tu baik, tapi dia tu sunnah pakai. Bila dia pakai, dia dapat pahala tambahan. Faham tak? Okey, baik. Jadi Iran ni, dia duk nampak Amerika ni sebagai orang panggil apa, sandaran kepada Israel, kekuatan kepada Israel. Dipendekkan cerita, mungkin dia akan hantarlah nuklear dia kepada Israel. Macam Tok Muda MS kata, jika tak berlaku pada tahun ini, kerana ada hadis yang mengatakan bahawa di pertengahan Ramadan, kaum Persia dia akan menaikkan batang-batang tiang-tiang merah. Maka pada ketika itu, habislah umat Islam. Ada yang kata, mencarilah kamu atau berlarilah kamu masuklah rumah berserindu. Dukhon. Okey, tiang-tiang merah Parsi ini adalah Iran. Tiang-tiang merah ni bermaksud nuklear. Peluru-peluru nuklear atau berpandu. Okey. Jadi Nabi Muhammad dah berpesan kepada kita. Macam tu. Jadi Iran ni banyak semua jadi dia. Iran ni, si Parsi ni, dia mungkin akan tembak nuklear ke arah Amerika. Dia sudah mengeluarkan kenyataan. Satu-satunya nak ajar Amerika ini adalah dengan pembunuhan berdarah, besar-besaran, masal killer. Jadi dia mungkin akan hantar nuklear ke Amerika Syarikat. Tetapi sebenarnya sandaran Israel yang sekarang ini bukanlah Amerika Syarikat. Siapa? Cuba teka siapa? Ya'jud wal Ma'jud. Siapa lagi? Sandaran kepada Israel ni.
semasa nak keluar virus dulu. Ya'jud ke Ma'jud? Hantar saintis dia. Bukan. Bukan China, Israel. Hantar saintis dia ke mana? Ke Ma'jud ke Ya'jud? Ke Ya'jud ke Ma'jud? Israel hantar saintis dia yang cerdik-cerdik pasal virus ni ke mana? Nampak tak? Jadi sekarang ni China ada nuke tak? Ada. Okay, China ada nuke. Jadi katakanlah dia tembak ke Amerika Syarikat. China happy lah. Dia punya ekonomi naik. Dolar jatuh. Kemudian mungkin dia akan dia nak serang ke Israel. Mungkin. Ini mungkin. Okay, ini mungkin. Ini bukan ketetapan lagi bukan ketetapan. Mungkin China akan hantar nuke dia pergi ke Iran. Mungkin. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita mengikut kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertengahan Ramadan, iaitu tanggal 15 Ramadan, kalau kita nak kira tahun ni jatuh pada Khamis malam Jumaat ini. Sebab tu Tok Muda kata Khamis di tempat kita 15 Ramadan, bukannya Jumaat. Jadi kalau kata tak jadi, mungkin tahun depan, mungkin lagi 12 atau 13 tahun akan datang. Jadi kepada mereka yang berharap dunia ini aman, selepas tanggal 18 atau 20 tidak berlaku apa-apa perang nuklear, maka bolehlah memanjatkan kesyukuran. Tapi bagi mereka yang mempunyai semangat untuk syahid, semangat untuk berperang, mereka akan bergembira. Okey? Jadi boleh faham? Baik. Bila mana nak naik matahari terbit daripada barat ni? Bila mana? Ada ulama, bukan ulama ni, ustaz. Ada ustaz di Indonesia, dia kata matahari nak timbul daripada barat tu kerana besar dan kuat impak perang nuklear tersebut sampai menghancurkan medan magnet bumi. Dahsyatnya. Perang tu memang gila dahsyat. Sebenarnya bukan macam tu, wahai Pak Ustaz. Saya pun tak pandai. Saya pun baru nak start. Tetapi saya sering mengikuti kajian-kajian saintis mengenai matahari dalam tempoh 4 tahun yang terdekat ni. Okey. Jadi di dalam kajian saintis mengenai matahari, matahari ni dah lama dah duk tunjuk aktiviti pelik, iaitu dia mengeluarkan jelaga seperti api pelita yang hampir kehabisan minyak. Dan yang kedua, China sudah pun hampir nak menyiapkan matahari buatan. Okey, macam mana dia boleh timbul daripada barat ni? Okey, katakanlah kita pendekkan cerita sebab aku tengah driving sekarang. Okey. Bla 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 bla. Okey. Matahari padam. Lepas tu berlakulah hadis Nabi. Hadis Nabi kata apa? Dunia akan bergelap selama 3 atau 7 hari. Maka dunia ni gelabahlah. Gelabah. Macam mana dengan pokok? Macam mana dengan manusia? Kalau matahari tak ada, kita nak hidup lagu mana? Kan? Maka China pun yang lah ni projek dia duduk terketak-ketak sebab ramai negara-negara lain ni mentertawakan projek China ni.
Maka pada ketika itu semua negara-negara akan bersekutu membantu China menyiapkan misi dia. Kalau mereka nak buat matahari yang lain, nak berapa biji matahari atas dunia ni. Lagi satu, masa yang nak dibuat tu, projek di China tu, kalau hampa nak tahu no, dia memerlukan 2 gunung yang besar. Mereka buat satu bentuk macam piring kuali tu, macam piring kuali tu, di antara 2 gunung untuk cipta matahari buatan. Baik, dipendekkan cerita lagi. Macam mana dia mengelilingi, dia terbit daripada barat? Kerana dia mengikuti orbit bumi. Okey. Siapa yang pernah tengok roket China tahun lepas ke 2 tahun lepas, yang meletup ke angkasa tu, lepas tu dia melalui orbit bumi dengan laju kan? Dengan laju. Ini ayat ni aku tujukan kepada mereka, takkanlah matahari tu nak ikut orbit bumi, kan? Okey, kau tengoklah roket yang hancur tu, macam mana dia bergerak, betapa lajunya dia bergerak. Itu sebab dia laju. Cuba bayangkan, matahari buatan ni yang disetkan bergerak mengikut pergerakan matahari yang sebenar. Tetapi dia ni kerana dia mengikuti orbit bumi, maka dia akan terbit daripada barat. Nampak? Kalau kata perang nuklear tu sampai menghancurkan magnet bumi, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, jangan kata manusia, makhluk lain pun tak boleh nak hidup. Banyak efek dia. Efek dia sangat besar. Senang kata ginilah, bumi ni bukan lagi bumi kalau tak ada magnet. Faham tak? Jadi ustaz-ustaz kat Indonesia tu noh, negara Konoha tu, sebelum nak bercakap tu tolong kaji dulu. Hampa bercakap tu bukan macam aku bercakap. Aku bercakap ni orang-orang tertentu je yang tengok. Hampa tu bercakap satu dunia tengok. Kan? Nak bercakap ni kena kaji dulu, bukan main cakap. Okey. Baik. Bila nak berlaku matahari terbit daripada barat ni? Bila? Mesti akan bertanya, kalau kata Cina tu Ma'jud, salah satulah daripada Ya'juj wal Ma'juj, dan depa ni sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Taala melalui ulat-ulat. Jadi bila masa pula Cina ni nak cipta matahari, nak lancarkan matahari? Okey, yang tu hampa kena tengok negara Cina, keadaan negara Cina yang sebenar. Kalau hampa nak tahu negara Cina ni dia berpihak-pihak, no? Ada pihak yang jahat, ada pihak yang baik. Sama lah seperti kat negara kita lah, sama lebih kurang lebih kurang. Mana-mana negara pun sama, bukan dekat Malaysia aja. Benda ni ada di mana-mana. Ada pihak yang jahat, ada yang pihak yang baik. Jadi Tok Muda boleh bagi hint ke hampa takat tu sajalah. Tok Muda tak nak claim apa-apa. Oh nanti kalau jadi, aku dah cakap dah benda ni apa semua, aku yang betul. Tak. Benda ni mai daripada arwah guru yang dulu. Arwah guru yang dulu. Kita cuma membawa pesan sahaja. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.